Yo, what's up? Sama lagi kita YouTube SNC. Ya, ye. Tanya kau ni waktu malam gila tempat tu. Malam lah. Okay, semalam episod yang lepas kita ada masalah tiba-tiba HP tu hilang. Itulah aku cakap, Syuk, apa benda lah ditukarnya. Masuk CDI lah, masuk ECU lah. Mana bolehnya. So sekarang ni dah try hidup kan. Bismillah Aku nak tahu bismillah. Tak ada juga, Syuk. Takkanlah CDI siap. Bukan, non-FI. Ada tulis kat situ. Ada, masalahnya ada. Serius nak pakai coil lain? Ni non-FI lagi? Alah, kita banyak lah. Takkanlah serius lah. Sudah standard. Oh, sudah aku buang siap. Hidup lah siap. Bapa, mana ni? Aduh, aku rasa kau magnet lah. Tak CDI. Tak apa, kita try CDI dulu lah. Jom tengok je apa jadi. Aduh, mak pening lah kepala otak aku. Boleh pula hilang tiba-tiba tu. Sedap pun. Mana? Sekejap. Ini nama lagi api. Sekejap, try tukar ni. Apa nama dia? Keplak dulu. Ada api kan? Oh, tak ada. Dia cakap Miro. Wiring pun minta baru. Itulah aku cakap. Pagi tadi makan nasi lemak tak nak. Kau kasi goreng. Patutlah. Aku lepas jalan sendiri ni. Korang ni kayak kantoi je. Aku musafir. 23 sampai sini musafir. Boleh 23 sampai sini jauh hidup. Biasalah, kadang-kadang kita ni baik orang dia. Kadang-kadang. Aku dah cakap dengan kau dah. Hidup. Try hidup dulu. Aduh, buat hal lah. Mana simple and dimple je pun. Ni bisa dekat off. Berselegak gila. Hai guys, selamat pagi. Dah pukul 4 dah sekarang ni. Nak buka pukul 5. Kalau tengok jam kat sini. Nampak tu. Sekarang ni kita akan siapkan Obey 125 ni untuk sementara waktu. Sebab sepatutnya aku kena buka balik. Ada part sikit kita kena buka balik untuk nak bagi dia engine smooth. Sebabkan sekarang ni engine ni agak terlalu vibrate. Tapi tak apa, boleh bawa. Orang cakap nak bawa pergi ride santai tu boleh lah. Tapi kalau untuk racing tu aku rasa tak apa nak yakin sangat. Sebab pressure minyak hitam naik atas kena buat balik. Sebabkan dia agak terlalu slow. Untuk 4 valve ni kita perlukan minyak naik atas tu agak terlalu laju. Dengan oil jet dekat bahagian road tu pun agak terlalu laju. Tapi sekarang ni aku rasa agak terlalu slow sangat. Malam shoot dah settlekan, tapi aku kena settlekan balik untuk meter ni. Sekarang ni kalau ikutkan mana kunci. Okey, yang ni kunci. Yang ni ialah speedo digital tau. Speedo dia dekat sini sepatut dia. Tapi kalau aku nak buat memang banyak makan kos lah. Nak kena tebuk macam-macam. Kalau kita tengok kat sini, bila aku on kunci, dah nampak tu. Dia digital. Dia tak ada speedo. Speedo dia dekat sana sensor. Minyak ngam, lampu direct terus. Tapi lampu atas bawah tak ada. Yang sekarang lampu bawah je. Atas tak ada sebab kita tak pening sikit nak buat wiring. So signal, ngam memang ada. Lepas tu sebelah signal, dia ada double signal. Tutup balik. Okey, signal sebelah ada. Sebab kalau ikutkan yang ni boleh on off lampu kat sini. On off lampu. Nampak tu kan ada on off lampu ni kat sini kan. Tapi tak boleh buat. Kita kena buat balik lah. Sebab semalam shoot yang buat semua aku tak sempat lah nak menggadik kan binatang ni. Lampu brake, okey, ngam ada korang nampak tu, ada lampu brake. So simple lah, orang cakap dah siap lah. Cuma bahagian engine tu orang cakap gelodak sikit lah. Kalau ikutkan aku boleh start. Jom kita tengok, kita start dulu. Try dulu start.
Bagi korang kalau dengar kat dalam video ni tak ada rasa bunyi tau. Memang kalau aku tujukan kamera ni dekat sini, memang korang tak akan dengar bunyi dia. Tapi kalau kat sini aku sikit lah, aku tak suka ada bunyi yang something wrong sunway tu. Susah lah aku cakap lah. Korang dengar sendiri, kalau dalam video memang korang tak akan dengar bunyi motor bising tu lah. Tapi bagi aku ada sikit lah bunyi bising. Tak tahulah, kita nak kena check bendala tu. Kita finalkan projek motor ni, pasang dulu cover set, bawa keluar, kita tengok apa yang jadi. Ada cun ke tak cun, lepas tu buat pusing-pusing. Tapi pusing seslow je lah, tak boleh nak buat lagi sangat lah. Jom kita finalkan projek. Okey, itu saja. Jom lah, kita nak kuning sekejap dengan balik rumah. Sembang-sembang banyak nak guna kan. Okay Mat, Syuk akan settlekan bahagian enjin. Lepas tu aku balik rumah ambil barang-barang sikit macam oil pump. Ada part-part sikit untuk yang kita buat lah. Sebab sekarang ni aku suruh Syuk buka magnet. Pakai magnet yang belah starter punya. Sebab kalau magnet starter dia punya berat 1.2 kg. Kalau magnet standard yang tak ada kit starter, dia punya berat 900 gram lah. Jom lah, gerak muning kejap.
20 minutes later. Dihantar potong balancer 1.2 kilo. Much later. Meanwhile, sekarang ni kita nak buka head block balik sebabkan aku dah tukar oil pump yang baru, tokahi. Pressure dia tak naik sangat. Lepas tu kita kena besarkan dia punya oil jet dekat belah head ni dengan korek sikit. Lepas tu dah itu je lah. Tengok macam mana. Kalau sempat kita die cam. Aku pun malah macam nak die cam ni, tapi biarkan dulu lah. Ni aku malah nak fikir. Tengok macam mana. Kalau sempat lah. Kalau tak sempat, kita tak payah fikir lah benda tu. Sebab sekarang ni minyak dekat naik atas tu agak terlalu slow lah. Nak lock tu macam menakutkan. Lepas tu belah clutch stopper tu yang tali. Sebabkan kita buat sama berat dengan magnet. Sekarang ni aku pakai magnet starter punya. So berat magnet starter 1.2 kg. Belah balancing clutch stopper tu kita buat 1.2 kg. So itu je lah yang aku dengar daripada pomen-pomen wave lah. So kena sama balance dengan magnet. Kalau kita try dulu. Kalau tak try, tak tahu kan. Benda ilmu yang baru. So itu je lah untuk kita nak beritahu kat korang. Kena sama berat dengan magnet. Gitu saja. 2 very boring minutes later. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain. Sekarang ni kita dah potong stopper clutch. Tengok sikit. Kita buat ukuran amat. Tengok jap. Ni berat dia. Terus sekarang ni kita tengok yang ini adalah 1189. Tengok. 1189. Dah. So ini kita pasang. Dah settle. So akan settlekan bahagian enjin. Nanti dia akan record semua dia. Sebabkan aku nak pergi Putrajaya hari ni. Nak jumpa Roy. Bawa family lah. Beli barang baju raya. Tu kena beli baju raya awal lah. Kalau tidak, kelang kabut. Ha, dah. Jom. Okay, Syuk ya. Oi. Okay, buat cun-cun ya. Gocek. Tinggal itu putih. Bukan. Kalau tinggal putih nanti habis dia letak pasir kat enjin aku je. Dah lah, sikit-sikit dah. The next morning. Hai geng, esok nak raya dah ni Mat. Bukan. Ha? Bukan eh? Jangan Oh. nampak sangat. Oh, jangan nampak sangat. Okey. So kita nak sambung buat Wave 125 ni. So ada barang-barang ni. Okey, yang ini barang-barang dia. Jap. Yang ni aku rasa kan. Yang ni try kita ambil dekat ni. Kita swap yang dekat sana. Tak ada buat macam-macam lah. Kita nak pasang balik head block dia. Kita nak dengar dia bunyi dan operation minyak dia macam mana. Sebab sebelum ni kita dah tebuk dia punya oil jet kan. Bahagian sini. Nampak ni oil jet kat sini kita dah tebuk. Cepat siap, cepat lah kita ride motor ni kan. Itulah orang cakap Wave 125 ni jimat. Betul ke jimat? Drop komen kat bawah tu. Dah lah. Jomlah kita buat kerja. Tolong kita tu. Later that night. So sekarang dah malam dah. Dah pukul 9 dah. Dan sekarang ni CDI pun kita dah masuk kan. CDI Red Leo. Nanti kita boleh dyno. Try dulu hidupkan lah. I'm sick of all these thoughts that are stuck in my head. I'm sick of wishing I could just forgive and forget. I'm sick. Okay, akhir dia final project untuk W125. Tapi bukan final project, kita tak boleh nak bawa. Disebabkan Syuk kasih start. Sebenarnya hari tu aku dah bagi tahu kat Cuan, benda ni tak ada pakai, mesti akan bunyi roadnya. Last memang betul bunyi road. Dengar bunyi road. Tahu dalam kamera bunyi ke tak bunyi? Kalau ikut orang bunyi lah. Buat gila bunyi road dia. So tak apa, kita pasang dulu. Kita finalkan projek ni lah. Aku dah cakap. Terima kasih korang yang join dan tengok video untuk projek Wave 125. So aku minta maaf. Untuk motor ni kita kena awal balik untuk kita betulkan masalah-masalah road dengan crankcase. Sebenarnya tak ada apa-apa masalah pun. Cuma itu saja untuk kita nak senyapkan enjin tu. Untuk final projek ni macam ni korang tengok. Jom kita boleh tengok bawa kat luar.